במאמץ הכביר שאנחנו נעשה כדי להביא רגיעה, כדי לשמור על הביטחון של כל תושבי הדרום, וכדי להמשיך במשא ומתן להביא שלום שייצור אופק חדש של תקווה, של פיתוח, של שגשוג, של שיתוף פעולה לכל מדינת ישראל. אני רוצה שאנחנו נדע שהרגיעה הזאת היא זאת שמאפשרת לבצע היום את המשא ומתן ולקוות שנצליח לקדם בצורה אינטנסיבית גם את המשא ומתן להחזרת גלעד שליט ולראות גם אותו בבית. בלעדי הרגיעה היה קשה מאוד להגיע לחידוש המשא ומתן הזה היום. The lesson for Hamas and for the Palestinians who are arresting Gilad Shalit to be stick with their condition in order to enforce the occupation, to agree and to respect the condition of the Hamas and the condition of the Palestinian resistance movement. هناك انكفاء في المواقف الصهيونية. هناك بدايات غير مشجعة. نحن نتابع ونراقب ونرى إلى أي مدى سيكون الالتزام، وشعبنا الفلسطيني في اللحظة المناسبة يقرر. Kembali bersama RTM Dunia Perspektif Dunia Anda, rancangannya disiarkan secara langsung dari Studio 3 Angkasa Puri. Tajuk minggu ini, Israel bara buat Olmert. Jumaat lalu, Hamas menggantung rundingan dengan kerajaan Israel berikutan tindakan Israel menutup kembali pintu sempadan di sepanjang semenanjung Gaza. Jadi keputusan Hamas itu menamatkan rundingan berkaitan pembebasan Gilad Shalit, askar Israel yang ditawan mereka pada tahun 2006. Jadi kita ikuti perkembangan selanjutnya di Asia Barat. Tetapi sebelum itu saya ulangi soalan untuk kuis SMS malam ini. Akan wujudkah damai di Asia Barat? Akan wujudkah damai di Asia Barat? Silakan. Perdana Menteri Israel Ehud Olmert kini mempertahankan masa depan politiknya. Dia menghadapi cabaran terbaru yang melibatkan kes rasuah. April tahun lepas, dia menghadapi tekanan meletak jawatan selepas Suruhanjaya Winograd dalam keputusan awal mendapati Olmert lakukan kesilapan besar menyebabkan Israel kalah dalam pertempuran dengan Hezbollah. Bagaimanapun, keputusan mutakhir Suruhanjaya Winograd yang dikeluarkan Januari lalu menyalahkan pemimpin politik dan tentera punca kekalahan perang 34 hari itu. Namun Israel gagal dalam kedua-dua misinya meskipun menghujani Lebanon dengan beratus-ratus peluru berpandu dan peluru meriam. Pertama, mereka gagal bebaskan dua askar Israel yang ditawan Hezbollah dalam satu serbuan lintas sempadan. Kedua, tentera Israel gagal menghancurkan pergerakan Hezbollah yang berkemampuan melepaskan tembakan roket ke utara Israel. Hezbollah dilapor menembak 4,000 roket, menyebabkan kira-kira 1 juta penduduk Israel melarikan diri ke selatan. Angka itu bagaimanapun belum dapat menandingi jumlah masyarakat Palestin yang menjadi pelarian akibat kekejaman Israel. Namun sekarang tidak ada apa-apa yang boleh diharap dari Olmert sebagai Perdana Menteri. Tidak ramai percaya rundingan damai dengan Syria dan Palestin yang berlangsung minggu ini berjaya membawa keamanan. Seorang penganalisis berkata, Olmert tidak mampu menyulap suasana kucak-kacir di Asia Barat kepada aman damai dan tidak mempunyai idea strategi untuk lahirkan keamanan jangka panjang. Dalam masa pelbagai dakwaan dan kecaman dilemparkan ke atasnya, Olmert bagaikan tidak berganjak dengan pendirian meneruskan tugasnya meskipun tidak mendapat sokongan. Antara tugas terbaru Olmert melawat reaktor utama nuklear di Dimona, sebuah bandar di kawasan padang pasir di selatan Israel. Lawatan ini melebarkan lagi pendedahan Israel memiliki senjata nuklear. Olmert cuba menunjukkan kebaikan dan berkata,
dia sangat mencintai keamanan, tapi akan bertindak mempertahankan rakyatnya jika sesuatu berlaku. Maksudnya, dia akan menggunakan kekerasan dan kekejaman jika Hamas terus menembak roket ke kawasan awam di selatan Israel. Gencatan senjata Israel Hamas yang bermula 19 Jun lalu dilihat begitu rapuh. Sebaliknya, Hamas membatalkan gencatan senjata itu Jumaat lalu apabila Israel menutup kembali semua pintu lintas sempadan di sepanjang sepadan Gaza. Namun Israel menuduh Hamas tidak mengikuti syarat-syarat gencatan senjata dengan menembak roket ke kawasan Israel. Sejak tempoh bertenang berkuat kuasa, Hamas didakwa menembak 11 roket dan mortar ke dalam Israel. Bekas Perdana Menteri Palestin yang juga pemimpin Hamas Ismail Haniyeh menjawab dakwaan Israel itu. Katanya, Hamas sentiasa menjunjung kepentingan kebangsaan dengan mematuhi syarat gencatan senjata. Sebaliknya, Israel sepatutnya komited dengan syarat yang mereka sepakati. Antaranya, terus membuka pintu lintas sempadan dan menghentikan serangan ke atas orang awam di tebing barat dan semenanjung Gaza. Israel menutup pintu sempadan Gaza setahun lalu apabila Hamas mengambil alih pentadbiran wilayah itu dari Fatah. Berikutan itu, 1,4 juta masyarakat Palestin di semenanjung Gaza menderita. Hanya makanan dan bekalan kemanusiaan dibenar masuk melalui beberapa pintu lintas sempadan. Itu pun sangat terhad. Perundingan dengan Hamas sejak beberapa minggu lalu bukan setakat pertukaran tahanan antara Palestin dan Israel. Ahad lepas, Israel setuju bebaskan seorang pejuang Lubnan bagi mendapatkan kembali 2 mayat askar Israel yang ditawan Hezbollah. Kabinet Israel meluluskan pertukaran itu untuk mendapatkan kembali mayat Ehud Gorwasa dan Eldar Roget yang ditawan pada Julai 2006. Peristiwa yang mencetuskan perang 34 hari dan memalukan Israel. Kembali bersama RTM Dunia Perspektif Dunia Anda, rancangan yang muncul setiap Ahad jam 11 malam. Tajuk malam ini, Israel bara buat Olmert. Meskipun Ehud Olmert berkata dia cintakan keamanan, tetapi tindak tanduknya tidak menggambarkan apa yang dikatakan. Dalam masa berunding untuk membebaskan askarnya yang ditawan Hamas, keganasan Israel di tebing barat dan semenanjung Gaza berterusan, termasuk menutup semula pintu lintas sempadan. Namun di sebalik kekejaman itu, Hamas didakwa mencabul gencatan senjata dengan menembak roket-roket ke wilayah Israel. Jadi saudara, untuk mengetahui lebih lanjut keganasan dan kegagalan Ehud Olmert, kita bersama tetamu malam ini Profesor Madya Dr. Azmi Hassan, Ketua Pusat Teknologi Polisi dan Kajian Antarabangsa UTM atau Centerpiece. Selamat datang ke RTM Dunia, Doktor. Ya. Kita teruskan dengan soalan saya pertama pada malam ini. Jadi, Doktor, mampukah Ehud Olmert mempertahankan kedudukannya selepas hadapi pelbagai tekanan supaya letak jawatan? Memangnya Jessica, Olmert bersesuaian dengan tajuk hari ini, memang membara bagi Olmert keadaan Israel sekarang. Kalau mengikutkan keadaan politik di Israel, Olmert memang sudah lama sepatutnya berundur daripada politik Perdana Menteri Israel. Tapi oleh kerana rakyat Israel sendiri sudah bosan dengan kancah permainan politik, mereka biarkan Olmert menerajui Perdana Menteri sekurang-kurangnya apa yang telah disetujui oleh kebanyakan pemimpin parti Kalimah sendiri adalah sehingga bulan September ini. Dan saya pasti bila September ini kita akan melihat satu Perdana Menteri baru bagi Israel. Jadi, Dr. sejauh mana isu rasuah yang sedang dihadapi oleh Olmert yang dijaskan karier politiknya? Adakah isu rasuah itu yang utama sebenarnya? Isu rasuah itu adalah salah satu faktor yang melemahkan Olmert itu sendiri. Tapi seperti yang kita bincangkan oleh Jessica terlebih dahulu sebentar tadi adalah kekalahan tentera Israel di tangan Hezbollah di Lebanon pada tahun 2006 adalah satu tamparan hebat kepada Olmert. Jadi itu adalah sebenarnya yang membawa kelemahan dan kejatuhan Olmert
pada masa akan datang, tidak lama lagi kita akan melihat Olmert tidak lagi berada dalam kepimpinan Israel. Kita melihat bulan September lah mungkin akan menentukan segala-galanya. Ya. Baiklah saudara, kami buka talian sekarang untuk ulasan saudara. Hubungi kami melalui talian 03-2283-4524. Ulangi 03-2283-4524. Ulasan atau soalan saudara ada ringkas dan tidak lari dari tajuk perbincangan. Kita ada panggilan pertama, Dr. Ya. Halo, Assalamualaikum, Cik Nur Azman. Halo. Halo. Kami teruskan dengan perbincangan kita, ya, Doktor. Jadi, kenapa